You all tahu tak, kanser kolorektal iaitu kanser usus adalah kanser yang paling tinggi di kalangan lelaki di Malaysia dan kedua tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. Kenapa keadaan ini berlaku? Apa puncanya? Kalau kita fikir, organ mana yang paling kotor dalam badan kita? Kolon, usus besar. Apa fungsi dia? Dia adalah untuk menyimpan dan memproses najis. Dan di sana ada macam-macam bahan kumuhan, bakteria, parasite, virus. Organ yang begitu kotor, mestilah dia senang dapat masalah macam kanser. Faktor-faktor yang lain seperti faktor genetik, faktor persekitaran macam pemakanan kita sekarang sudah kurang makanan yang banyak fiber. Dan juga faktor obesity. Semua ini menyebabkan kita lebih senang mendapat masalah kanser kolorektal. Apakah gejala kanser kolorektal yang paling awal yang sering diterlepas pandang oleh pesakit dan tidak diambil endah? Ada perubahan dalam tabiat membuang air besar, kadang-kadang jadi sembelit, kadang-kadang diarrhea, berak, ada darah, sembelit. Pesakit mungkin menjadi semakin kurus, kurang selera makan tanpa sebab yang lain. Ada yang datang dengan ujian darah yang abnormal macam CEA, yang itu jenis tumor marker. Apakah ujian yang perlu dilakukan untuk mengesan kanser kolorektal ini sejak awal lagi? Yang paling bagus, yang gold standard adalah kolonoskopi, di mana kita akan memasukkan fiber optik yang ada kamera yang kita boleh meninjau apa yang ada di dalam usus besar untuk kita merancang ujian-ujian yang lain, termasuklah ujian najis, ujian darah ataupun ujian radiologi. Tetapi yang gold diagnostic tools adalah kolonoskopi. Adakah semua orang kena buat ujian kolonoskopi sebegini ataupun ada golongan khusus yang perlu dan patut buat ujian saringan lebih awal? Secara amnya, kita semua mempunyai risiko untuk dapat masalah kanser kolon ni. Tetapi yang paling penting adalah mestilah orang yang berisiko tinggi. Siapa yang berisiko tinggi? Orang-orang yang umur dia sudah melepasi umur 40 hingga 45. Dia orang akan lebih mempunyai risiko mendapat masalah kanser ini. Selain pada itu, orang-orang yang mana ada ahli keluarga yang mempunyai masalah kolon kanser, orang-orang yang ada penyakit kolon yang tertentu macam adenomatous polyposis coli. Itu adalah sejenis penyakit turun-menurun dan dia adalah masalah genetik. Selain pada itu, ada juga penyakit lain macam inflammatory bowel disease, sejenis penyakit di mana pesakit mempunyai radang usus untuk jangka masa yang lama. Bila macam tu, dia orang senang mendapat masalah kolon kanser. Lain-lain risiko adalah pesakit yang mempunyai saudara yang mempunyai masalah kolon kanser, saudara yang mempunyai masalah polip, iaitu ketumbuhan yang boleh berubah kepada kolon kanser. Ada tak apa-apa tips ataupun cara untuk merendahkan risiko kanser kolorektal? Kebanyakan daripada kolon kanser dia bermula daripada polip, iaitu sejenis ketumbuhan yang bukan kanser. Tetapi kalau kita biarkan benda itu di dalam usus besar kita terlalu lama, dia akan jadi kanser. Untuk kurangkan risiko, semestinya menjalani ujian di mana kita akan periksa polip-polip yang menjadi kanser. Cara-cara lain menjaga berat badan, makan lebih serat, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga kurangkan makanan yang bakar sampai hangus, daging merah, red meat yang boleh mengurangkan masalah kolon kanser ini. Dua informasi penting yang anda patut dapat daripada video ini adalah yang pertama, simptom awal kanser kolorektal, dan yang kedua, ujian khusus yang perlu dilakukan untuk mengesan kanser kolorektal dari awal. Terima kasih kepada Dr. Pakar yang berkongsi semua info ini. Hai, saya Dr. Long Yik Yi, pakar gastroenterologi di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.